اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Jual mu'atah. Jual mu'atah lah. Situ muka surat 4. Jual mu'atah pula. Selepas kita bicara terkait dengan niat. Niat pula dengan akad, ijab qabul, sirah kan. Tu rukun jual beli tu. Jadi musannif sebut lepas sah jual beli jika penjual berkata, saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5 sampailah. Tu bicara bab akad, sirah, ijab qabul. Dan demikian juga ijab qabul ni ada yang soreh, ada yang kinayah. Macam cerah lah. Cerah tu ada lapas soreh. Nah, kalau kita kata aku cerahmu, aku tolakmu, itulah soreh. Berdebok jatuh lalu dah. Waktu ijab lalu dah, jatuh lalu dah, jadi lalu dah. Nah, kalau kinayah ni perlu pada niat. Demikian juga jual beli. Jual beli dia ada juga lapah kinayah pada dia. Ada juga kinayah. Lapah tak jelas, tak sorek. Kan? Maknanya terikat jugalah. Wayan akidul bai'u bil kinayah ma'aniyah. Maknanya terikat juga jual beli ni dengan lapah kinayah serta niat, kena niat. Iaitu lapah kinayah tu ma yahtamilul bai'a wa ghairahu. Lapah kinayah tu ialah barang yang mengandungi jual beli wa ghairahu, dan selainnya. Mengandungi ada jual beli dan selainnya, itu lapah kinayah. Contoh kita kata kaja'altuhu laka bikaza, aku jadikan ini bagi engkau dengan sekian. Aku jadikan. Nampak tak? Aku jadikan ini bagi engkau dengan sekian. Itu lapah kinayah tu. Nah, itu lapah kinayah. Kita tak sebut jual beli. Aku beli, aku jual, tak. Kita kata jadikan. Akui kamu lah ni. Itu kinayah. Akui kamu. Akui kamu. Dengan 10 ya. Nampak tak? Kita kata bagi. Nah, itu tak kata jual, tak kata beli. Kalau kata jual, beli tu waktu sore. Nah, aku jadikan. Ataupun kita kata, mu ambil lah, ambil ni. Dengan 10 ya. Ambil ni. Kita suruh ambil. Atau khudhu bikaza. Nampak tak? Kita kata, ambil ni 10 ya. Itu kinayah. Kita suruh ambil, tapi kita kata bikaza, dengan sekian-sekian. Dengan sekian-sekian kan. Bukan ambil saja dengan sekian. Itu kinayah. Dah. Ataupun kita kata apa? Au sallattuka alaihi bikaza. Dah. Iaitu apa maksud dia? Sallattuka bikaza ni maknanya aku beri kuasa kamu. Aku beri kuasa kamu. Aku beri kuasa kamu atas memerintah benda ni bikaza dengan sekian-sekian. Nampak tak? Aku beri kuasa kamu untuk tolak dirimu. Tak berat ke? Bini kita, kita cakap kinayah. Nak tebuh tolak, kita kata aku beri kuasa kamu. Sallattuki alaihi bikaza. Aku beri kuasa. Aku beri kuasa kamu alaihi, atasnya tolak tu bikaza dengan sekian. Itulah lapah kinayah belaka dah. Itulah lapah kinayah belaka. Dan setengahnya termasuk dalam lapah kinayah ni, qala Syirwani wa mislul kitabati khabarus silki. Termasuk dalam kata kinayah jugalah, iaitu kitabah. Wal kinayatu kinayatun, iaitu apa? Kinayah ni ialah
masuk dalam tulisan. Kita cerai bini ikut WhatsApp, tu masuk dalam kinayah. Masuk dalam lapah kinayah. Walaupun kita guna lapah aku cerai, tapi guna WhatsApp lah. Guna WhatsApp tu masuk dalam kinayah, bukan sorah. Sebagaimana kata Imam Syirwani, wa mislul kitabah, dan seumpama kitabah, penulisan, iaitu apa? Surat lah, seperti surat juga. Termasuk seperti surat tu khabarus silki al-muhdasi fi hadhil azmanati. Ni sistem wayar, khabar sistem wayar. Maknanya khabar sistem telekomunikasi lah. Fi hadhil azmanati, seperti di zaman sekarang ni. WhatsApp tu lah, Telegram kan. Dulu kita surat, pakai surat tulis semua. Dan seperti itu juga wa mislul kitabah, iaitu khabarus silki al-muhdasi fi hadhil azminati, iaitu seperti surat juga, iaitu khabar, makna pemberitahuan sistem wayar, sistem telekomunikasi seperti WhatsApp, Telegram. Termasuk dalam seperti kitabah, surat juga. Erti masuk apa? Dia masuk dalam, dia panggil lapah kinayah juga. WhatsApp, masuk dalam kinayah juga. Makna perlu pada apa bila kinayah? Perlu pada niat. Perlu pada niat. Maknanya kalau kita akad jual beli waib melalui WhatsApp lah, kena niat nak beli. Sebab dia termasuk dalam, dia panggil lapah kinayah. Sistem ni lah, sistem WhatsApp, Telegram ni. Sebagaimana sebut qala Syirwani tu, wa mislul kitabah khabarus silki al-muhdasi fi hadhil azminah. Habis. Masuk kitab kita. Jual mu'atah. Perkataan mu'atah itu maknanya unjuk, beri. Unjuk beri, makna unjuk mengunjuk lah kita. Itu mu'atah. Maksudnya mu'atah di sini dalam bab jual beli ni, bukan nak cara bab luah. Kita nak cara bab jual beli. Maksud kata di sini dalam bab jual beli, bukan dalam bab luah. Maksudnya di sini jual beli, pakar bayar duit, beri barang, tidak ada cakap apa-apa. Tu. Dalam kurungan musalah kalian apa? Tanpa ijab dan qabul. Tak ada ijab qabul, tak ada cakap apa. Padahal ada juga tapi cakap terima kasih sama-sama. Tu bukan tu. Tu bukan lapah sirah tu, bukan sirah kinayah. Terima kasih sama-sama. Nampak? Bukan lapah kinayah. Sebab dia lapah, dia tak ada menunjuk pada jual beli. Dia lebih pada lapah adab, syukur, terima kasih. Nampak tak? Bukan lapah nak mengikat jual beli tak. Terima kasih sama-sama. Nampak tak? Jadi ni boleh lah. Mana kalau kita nak pakai terima kasih tu, mana kena letak dalam bab mu'atah. Jual beli kan? Jual beli pakar, bayar duit, beri barang, tidak ada cakap apa-apa. Mana tanpa ijab dan qabul, tanpa berlapah, aku jual, aku beli, tak ada. Bagaimana, yakni seperti mana banyak berlaku pada masa sekarang di rata-rata dunia. Rata-rata dunia gitu. Tak? Pakai unjuk duit, pakai ni, gisnya ada. Paling-paling ada, terima kasih, sama-sama gitu. Tak? Tu. Baik, kita bahas. Di dalam masalah ni, yakni masalah jual mu'atah ni, jual unjuk mengunjuk je, tak ada lapah ijab qabul. Sedangkan ijab qabul tu asalnya rukun. Tak? Dia rukun ni, rukun. Kalau kita kiyah dengan mayat, rukun. Apa rukun? Baca Fatihah, rukun. Tak baca Fatihah asal tak mayat? Kalau jual beli? Itu apa lagi ya? Jual beli.
Sebab ijab kabul ni rukun. Kalau tak ada ijab kabul tak sah. Tu asal masalah. Yang ni nak bahas forok dah, cabang dalam masalah dah. Asal memang tak sah dalam mazhab Syafi'i. Nah. Dalam masalah ni, masalah jual mu'attah ni, ada dua pendapat ulama. Mana ada khilaf. Hak asal tu tak ada khilaf. Hak ni ada khilaf. Jual mu'attah ni, jual main unjuk. Hak ni ada khilaf. Sebab tu kalau nak beramal dengan hak ni, kena reti molek bab ni, insya-Allah nanti kita ayat. Nah, kena reti bab jual mu'attah ni. Qadar mana hak boleh, qadar mana tak boleh. Nah, dalam masalah ni, yakni masalah jual mu'attah, jual main bakar, unjuk-unjuk je, tak ada lapah ijab kabul. Ada dua pendapat ulama kat dia. Ada dua pendapat ulama. Setengahnya daripada dua pendapat mengatakan tidak sah jual beli itu. Memang tu. Memang tak sah. Sebab akad jual beli ni ialah rukun. Tahu tak? Menurut ini, menurut mana pendapat mengatakan tidak sah ni, wajib atas tiap-tiap daripada penjual dan pembeli memulangkan balik apa-apa yang telah diambil. Wajib atas balik wajib atas balik. Tak sah. Tak sah. Kalau tak pulang balik, masuk dalam kita makan harta batil. Masuk dalam kita jumlah kita makan harta batil. Harta batil. Allah Ta'ala kata jangan memakan. Maksud firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta di antara kamu secara batil. Illa an takuna tijarah. Lain kamu jadikan jual beli. Jual beli tu benda apa jual beli? Ijab kabul. Apa dah? Maknanya kalau mu tak ijab kabul, mu tak jual beli. Bila tak jual beli, pendapat yang pertama ni mengatakan wajib atas tiap-tiap daripada penjual dan pembeli. Hak mana? Hak pakar bayar duit, beri barang, tidak ada cakap apa-apa. Mana tak ada ijab kabul tu. Wajib apa? Memulangkan balik apa-apa yang telah diambil. Sekiranya sudah tidak ada lagi, tak ada lagi dah, wajib pulangkan gantinya. Wali bayar ganti. Bayar ganti. Ganti habis dah makan dah, bayar ganti. Bayar harga. Malah. Tetapi tidak dituntut apa-apa di akhirat kelak. Kerana sudah ada keredaan antara dua pihak. Ini sebagaimana sebut asal lah. Sebut asal dalam kitab Qurratul Ain itu syarah ni, syarah Fathul Mu'in. Ini sebut asal gitulah sebut kan. Wa yajibu ala kulli wahidin raddu ma qabdahu in kana baqiyan. Wajib atas tiap-tiap daripada seorang penjual pembeli itu, raddu, kembalikan, wajib oleh mengembalikan ma qabdahu, akan barang yang telah diqabaknya, barang yang telah diambilnya, diqabaknya, diterimanya. Wajib pulang, syarat in kana baqiyan, jika ada baki lagi. Kalau ada baki lagi, kena balik kena hantar balik Wa illa, jika tidak, yang ni tak ada baki dah. In kana la baqiyan, tu mana? Wa illa ay wa in kana la baqiyan. Jika tak ada baki dah, faruddu badalihi, maka wajiblah mengembalikan akan badal gantinya. Dah. Wajib balik ganti, badal ganti Kalau beras cupuk lah. Nasi sepinggan buat dia, kena ganti balik dah. Naam, iyalah, sungguhlah kata gitu, kena ganti balik. Lakin, tetapi hadza binisbati li ahkamid dunyawiyah. Ini wajib ganti balik ni jika ada baki. Kalau tak ada baki, kena ganti kena ganti badah ganti Ini nisbah hukum dunia. Nah, nisbah hukum dunia gitu Sebab tak sah kan. Akad jual beli main tak ada cakap benda ni, tak sah sebab hukum.
Semayang mai sunyak, dak baca Fatihah. Mana sah? Buat rukun. Gitu kan. Tapi hak tu nisbah apa? Tak ada je apa pun nisbah hukum dunia dia panggil tu. Ni wajib atau balik kalau ada baki. Kalau tak ada baki kena ganti. Ni wajib ganti balik ni haza bin nisbati li ahkamid dunyawiyah. Ni nisbah bagi hukum hak bangsa dunia di dunia. Amma fil akhirah, adapun pada akhirat esok, fala mutalabata biha, maka tiada tuntutan dengannya lagi. Tak ada tuntutan dah. Bab apa? Bab apa tak ada tuntutan lagi dah? Litayyibin nafsi biha, kerana sudah redha. Dah. Sudah redha. Dah. Sudah redha. Sudah baik dah. Sudah redha dah diri dengannya. Walau kata tak ada akad, tapi masing-masing unjuk-unjuk tu redha lah. Muri kat aku semua ada redha dah. Tapi ada. Sebab tak ada ijab qabul je. Tak ada ijab qabul. Tak sah. Tak. Tapi sebab ada redha dah, unjuk-unjuk tak ada redha. Situ. Itu asal disebut dah. Jadi wakhtilafil ulama fiha lah. Berkhilaflah ulama padanya lah. Habis itu. Itu asal. Asal daripada kita asal tu. Dah. Itu daripada kita asal Qurratul Ain disebut tu. Tu nisbah dunia ni. Tetapi tidak dituntut apa-apa di akhirat kelak. Kerana apa? Sudah ada keredaan. Litayyibin nafsi biha dah. Kerana sudah ada keredaan antara dua pihak tu. Dah. Sudah ada. Dengan jual mu'attah tu sudah ada dah. Unjuk-mengunjuk tu sudah ada dah redha duanya. Cuma tak ada ijab qabul, tak sah tu, kena pulang balik sebab tak sah. Habis itu. Manakala Imam Nawawi dan sebahagian daripada ulama yang lain pula mengatakan harus jual secara mu'attah, itu dah sah. Ni Imam Nawawi hak pilih ni bukan ni. Kalau tengok dalam kitab asal disebut ikhtaran Nawawiyyu wa jama'atun minal ashabi. Makna telah memilih. Ini bukan pendapat mazhab ni. Kena faham ni. Ini pilihan. Makna pendapat peribadi Imam Nawawi. Dan juga satu jamaah daripada ashab. Makna daripada ulama mazhab Syafi'i. Ini bukan pendapat mazhab Syafi'i. Nampak tak? Ini pilihan peribadi ulama mazhab Syafi'i. Kena faham je tu. Dia mazhab Syafi'i lain, pendapat peribadi ulama mazhab Syafi'i lain. Kena faham molek tu. Ini bukan mazhab Syafi'i ni. Mazhab Syafi'i tu, hak tadi tu tak sah tu mazhab Syafi'i. Adapun ni pendapat ulama mazhab Syafi'i. Pendapat apa? Pendapat peribadi. Sebab tu dalam kitab asal dia sebut ikhtara, pilihan. Makna pilihan peribadi, pendapat peribadi. Tapi dia ni ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi ni, tapi dia keluar daripada mazhab Syafi'i. Dah. Dan satu jemaah. Siapa dia satu jemaah ni? Tak ada tepi. Kan nak tahu siapa dia satu jemaah ni sebut ni. Dalam kitab ni sebahagian daripada ulama yang lain, yakni minhum al-mutawalliyu wal-baghawiyu. Mutawalli. Al-Baghawiyu. Imam Baghawi. Mana ulama besar jugalah. Imam Nawawi pun besar dah. Jadi boleh. Dalam kaedah kita, dalam kaedah sebagaimana sebut dalam kitab apa? Kitab Busyra Karim, tak silap. Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Boleh. Kita nak beramal untuk diri kita. Boleh kita bertaklid dengan pendapat ulama, ataupun kaum ulama, ataupun pilihan ulama, selama mana tidak syaz. Pendapat tu tidak syaz, mana tidak menyalahi. Ada? Boleh. Untuk kita beramal sendiri boleh. Itu kelebihan kita orang ngaji. Jadi kita nak beramal sendiri boleh.
Syarat dia kita kena taklid. Pada ulama mengatakan sah ni. Kerana kaedah kita man adda ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha. Siapa-siapa yang mengerjakan, membuatkan, melaksanakan satu ibadat. Mana jual beli ni ibadat lah, muamalah lah, yang mana mukhtalifan fi sihhatiha. Ulama' duk berkhilaf tentang sah tak sah dia. Ni ulama' duk khilaf sah tak sah. Mana hak pendapat muktamad mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i tak sah. Lepas tu ada ikhtar, mana pendapat peribadi daripada ulama mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Mutawalli, Baghawi. Jadi pendapat ikhtar pilihan Imam Nawawi dan satu jemaah daripada ulama Syafi'i mengatakan sah. Jadi kalau kita nak beramal, man ada ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha, min ghairi taqlidin biha lazima i'adatuha. Siapa-siapa yang mengerjakan, melaksanakan satu ibadat yang ulama duk berkhilaf, sah batal dia. Ulama duk berkhilaf macam ni lah, sah tak sah, ulama duk berkhilaf. Kemudian min ghairi taqlidin liqa'ili biha, dengan ketiadaan bertaklid bagi orang yang berkata dengannya. Orang berkata sah, dia tak ada taklid. Dia tak taklid kepada orang yang berkata sah. Sini dalam bab jiwa mu'attah ni, siapa dia kata sah? Imam Nawawi, Imam Mutawalli, Baghawi. Dia tak taklid pada apa? Pada ikhtar pilihan hak mengatakan sah. Jawab dia apa? Lazimahu i'adatuha, lazimlah ia mengulanginya. Makna wajib juga kena hantar balik. Faham tak? Makna wajib juga kena hantar balik, kena ganti. Sebab apa? Kita tak taklid pada ulama mengatakan sah. Lepas tu masa kita duk buat jual mu'attah, tak ada ijab qabul tu, badak mengaji dah tahu lah. Ada ulama ikhtar, ulama mengatakan sah, kita tak taklid lah. Kita buat pandai-pandai kita tak sah juga, pasal kita tak taklid. Bawah dia ada sebut bawah tu. Ada tu Imam Nawawi tu. Itu Imam Nawawi sebut tu. Tu. Jadi hak Imam Nawawi, Imam Mutawalli, Imam Baghawi ni sebut apa? In'iqad al-bai'i bil mu'atati fi kulli ma ya'udduhu an-nasul mu'atata fihi bai'an. Terikatlah jual beli dengan unjuk mengunjuk. Dengan beri unjuk. Fi kulli ma ya'udduhu, pada tiap-tiap perkara yang udduhu, yang membilang akannya tiap perkara tu an-nasu oleh manusia. Al-mu'atata fihi, ialah unjuk-mengunjuk padanya itu apa? Bai'an, jual beli. Jadi kata Imam Nawawi, Imam Mutawalli, Baghawi, terikat jual beli dengan semata-mata dengan sebab mu'attah tu lah. Mana? Beri pakar, beri duit, beri barang, tidak ada cakap berapa tu, mu'attah dah. Pada mana? Fi kulli ma ya'udduhu, pada tiap-tiap perkara ya'udduhu, yang membilang akannya perkara, tidak perkara tu oleh manusia. Membilang apa? Al-mu'atata, akan sebagai mu'attah. Fihi, padanya padanya mana? Ini wa ya'tabiru fihi, diiktibarkan padanya apa? Bai'an, jual beli ya. Gitu. Sebab apa? Ilat dia kuat. Hujah dia kuat. Hujah yang pendapat yang mengatakan sah ni kuat. Sebab apa dia kata apa? Li'annahu lam yathbut, kerana bahasanya tidak sabit. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tak sabit apa? Ishtiratu lafzin, mensyaratkan lafaz. Tak sabit. Nampak tak? Tu hujah dia kuat. Kerana tak ada dalil, tak ada sabit daripada Nabi SAW mengatakan jual beli ni mesti kena berlapar. Hak ada mana?
Hak sabit mana? Innamal bai'u an taradin. Hanya saja jual beli tu redha meredai. Tu sabit. Faham tak? Tak ada sabit daripada Nabi SAW. Lapar. Hujah dia kuat ni, pendapat ni. Walaupun bukan pendapat mazhab ini. Faham tak? Tapi hujah dia kuat. Sebab dia kata ilat dia tak ada sabit daripada Nabi SAW mensyaratkan lapar. Yang Nabi syaratkan redha meredai. Lepas tu ulama lain jawab kemah juga. Jawab. Iyalah, sungguhlah Nabi mensyaratkan redha meredai. Tapi redha dalam perut mana nak tahu? Mesti ada karena. Tak? Nak kata redha tu mana? Dengan apa? Dengan lapar lah. Tak? Mana menunjukkan redha dalam hati. Sebab redha ni tersembunyi, sebab tu tak dapat tidur. Mesti kena ada kerana alamat menunjuk redha mana. Kena ijab kabur. Baru nampak hak dalam perut tu. Kuat juga hujah. Pendek kata, masing-masing kuat juga hujah. Faham tak? Itu khilaf ulama jadi rahmat bagi kita orang awam. Jadi gitu, bila tak ada, li'annahu lam yathbut 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtiratul lafzi, tidak sabit daripada Nabi sallallahu akan mensyaratkan lapar tu. Fayurja'u ila urfi kasairil alfazil mutlaqati. Maka dikembalikan kepada uruf, kepada adaan, kepada kebiasaan lah. Seperti ada segala lapah-lapah yang ditentukan, diitlaqkan. Nampak tak? Tu sebagaimana segala lapah-lapah yang dimutlaqah, diitlaqkan, ditentukan. Tu kembali pada adat lah. Mana kalau pada uruh lain ni jual beli main ngolo aku tak ada kenyang pada angguk. Faham, pada uruh angguk. Jual beli jadi. Pasal apa? Sebab tu tak sabit daripada Nabi SAW akan mensyaratkan lapar. Hujah dia gitu. Tapi kata wazalika kabai'il khubzi wal lahmi. Bermula demikian itu seperti jual apa? Jual roti, khubzi, roti bakar, roti lah, wal lahmi dan daging, wan nahwihima dan seumpamanya. Duna nahwil jawaril wal abdi, tidak seperti jual beli hamba, wal aradi, tanah rumah, wad dawabi, ternakan, wa nahwiha dan seumpamanya. Maknanya boleh sah pun pok ni hak Imam Nawawi pilih ni, Mutawalli ni sah dia seperti jual beli roti, daging, mana ikan kecil-kecil lah. Tidak seperti jual beli mana hamba. Hamba ni tak boleh dah, besar. Kata tanah rumah tak boleh dah. Lepas tu ternakan tak boleh dah. Mana besar-besar tak boleh. Nak beli jual kereta tak boleh. Lepas tu kena ada akad ijab kabul. Pak Den, nak beli nasi goreng tak apa Pak Den, tak jual beli, tak ada ijab kabul pun. Nampak tak? Barang kemah wajib kena akad lah. Makna kita kata len ni hak pada uruh kita ni, len ni 10 riyal. Ada nilai tak? Tak ada nilai. 50 riyal? 50 kecil lagi. Tak apa lah. Mana sekat 10 riyal, 50 riyal tak apa. Masuk 100? Besar. Jadi 100 kena akad. Kalau nilai barang 100 kena akad. Kita buat gitu mudah. Pasal raya tu wali 300 tu kena akad. Pasal nilai tu besar dah. Jadi kalau beli gula 1%, 2% tak perlu lah. Tak perlu akad lah. Pakai jual mu'atah je. Gitu. Mana? Tengok kan? Sebab dia sebut ni fayurja'u ilal urfi kasairil alfazil mutlaq. Kembali pada uruf, kembali pada kebiasaan. Mana bila kembali kepada kebiasaan, tengok lah. 10 riyal tak ada nilai dah. 50 riyal kali pecah. Minum air pagi tadi pada minum air. Mula bersorang, mari gu sorang. Kita pesan kita dah minum air. Orang mari duduk meja, tak boleh. Kita nak bayar belaka lah, biar tak ada PT pun. Nampak? Mari 2 orang, mari 3 orang, cukup 4 orang. 30 riyal. Pecah 50 riyal. Sama sedah. Balik baki 17 riyal.
Sedap. Tak? Pasal kita dah duduk meja sedap. Orang bayar kita. Tak? Pasal budak sedap. Pasal sama-sama dah orang bayar kita. Nak juga kita bayar orang kali kan. Nak jaga juga sikoh kita, air kita. Mana? Jadi bayar tadi. Cok, RM50. Ada habis. Dah. Mana dah besar? Dah besar dah. Dah besar. Dah sekarang ni kalau dah akak jual beli tu, tak ada akak tu ni tak sah jual beli. Tak sah. Asal mazhab tak sah. Dah sekarang ni, yang suki asal ke mana ada tak yang boleh mengatakan sah? Duk cara ni. Duk cara dah mengatakan sah ni. Pilihan. Mana kena taklid. Ada tu. Ada lah. Kita kena kata taklid ke macam mana? Kena taklid lah. Kena sebut. Kena taklid. Hamba beli Dah. Tu hamba beli tu hak asal. Ni nak ayat main unjuk senyap. Orang bisu. Aku tak ada cakap kenapa. Terima kasih. Kalau beli dengan Cina mana? Di Cina. Dah. Dengan Cina sekali pun. Dia bukan masalah dengan Cina apa. Dia masalah akak. Cina pun sah. Cina Kelantan kak. Yang Cina dah sebut akak, kita kata beli. Cina dia kata Saya belilah. Dia tahu benda dia senyap je. Dia nak tahu pun tak apa lah. Maknanya sah je. Kita taklid pada mazhab ni. Mana kalau taklid pada, kalau mazhab asal tak sah, tetap tak sah walaupun Cina. Tahu tak? Walaupun Cina, kita kena ajar dia. Dia tak kerti kena ajar. Jawab lah. Ayat gitu. Ajar tak sah ni, ayat gitu. Kelantan Cina aja kita. Tahu tak? Cina kan berjual. Dia sebab rukun. Apa tak? Rukun. Pergi wukuf. Wukuf tu rukun ke syarat? Wajib haji. Kalau haji, rukun yang paling besar apa? Wukuf. Tak wukuf, sah tak haji? Sah tak sah? Tak sah. Gitu lah jual beli. Mana nak duduk dalam rukun ni sebut awal-awal. Rukun jual beli. Apa dia? Akad. Rukun jual beli pertama, kedua, ketiga sirah. Apa sirah? Itu ijab dan qabul. Rukun. Mana? Sebut kata rukun kan tak ada kan? Pakai dasar. Tak? Tu asal dia. Jadi kalau kita nak bertaklid kepada pendapat Imam Nawawi, Al-Mutawalli wal-Baghawi, wal-Baghawiyu, minal ashab lah, setengah daripada ashab Syafi'i lah, ulama Syafi'i, boleh lah, tapi dengan syarat barang tadi, barang hak cek pada urut, mana tak ada pun seperti tanah, rumah, emas, beli lembu, beli kereta, tu tak boleh. Lepas tu kena akak. Ada pun sikit-sikit tak apalah. Dia kena dapat beli apa? Kedai Cina. Beli sekelak. Beli sarding, beli kicap, tak apa. Taklid mazhab ni. Bukan mazhab lah, pendapat. Bukan mazhab tau, ni pendapat. Ikhtar. Tu disebut dalam kitab asal Qurratul Ain tu. Ikhtaran Nawawiyyu wa jama'atun minal ashab. Telah memilih oleh Imam Nawawi dan satu jemaah daripada ulama mazhab Syafi'i. Disebut tu. Manakala Imam Nawawi dan sebahagiannya daripada ulama, yakni ulama Syafi'i nak sini ni. Yang lain pula mengatakan harus jual secara muattah itu dan sah. Sah. Setengah ulama yang lain pula mengatakan harus jual beli secara muattah itu jika pada barang yang kecil-kecil saja. Seperti daging, ikan, roti dan sebagainya. Tidak harus, maknanya tak sah. Pada yang besar-besar seperti tanah, rumah, kereta dan sebagainya. Dah sah. Yang demikian elok dan sayugialah kita orang awam ni bertaklid dengan kau ini, kau yang mengatakan sah ni. Taklid lah, supaya tidak kena dosa. Sebab tak ada dosa, makan harta batin. Taklid lah. Mana? Padahal Taklid hari ni sekali je. Taklid hari ni sekali. Taklid lah. Lepas tu boleh guna. Boleh. Sekali je. Sekali je. Sekali je.
Makna wajib kita taklid. Wajib kita orang bertaklid. Ni. Alah. Kalau tak taklid, sebut tadi kaedah kita tadi. Man adda ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha. Siapa-siapa yang buat satu amalan, ulama nak berkhilaf, sah tak sah. Min ghairi taqlidin liqa'ili biha, dengan ketiadaan bertaklid dengan ulama yang mengatakan dengannya. Sah tak sah itulah. Ulama kata, hak ni kata tak sah, hak ni kata sah. Kita nak buat, nak jual beli tak, main malah nak ijab kabul malah. Ada pun kita ni ijab kabul kadang demo dak pandai, demo dak erti. Macam Pok Man kata Cina dak erti pula dah. Masalah apa? Nah. Masalah. Memang masalah. Kadang-kadang kita pergi jual, beli isnya. Pada erti ada. Dia dah erti. Sebab itulah ayat dah nak masuk bidang apa pun kena belajar dulu. Ni masalah tak belajar hari ni. Mana tak belajar? Wa amal tak belajar. Patutnya kena belajar dululah. Mendapa hukum jual beli? Sirah. Sirah ni ada khilaf tak? Dia ada khilaf baru lah. Apa tak? Kita tanggung lah. Kita tanggung. Dia tak jawab tu pasal dia taklid dengan ni. Tanggung gitu lah. Alik kita lepas lah. Lepas alik kita sah. Alik kita semua kita akad jual beli dah. Alik dia, dia taklid kan tu. Lesar. Tak ada lah. Tak ada khilaf lah. Tak ada timbul isu lah. Masalahnya takut dia pun senyap. Dia tak tahu benda apa juga. Ada. Dia tak tahu benda apa juga. Tak tahu rukun jual beli benda apa. Ada. Tu ya. Walik gitu lah. Ada. Tak tahu benda apa lah waliknya. Nah. Tu. Habis itu. Syarat pada ijab qabul. Ada muskil apa lagi tanya? Boleh tanya dulu sebelum masuk fasal syarat ijab qabul. Ijab qabul tu rukun. Syarat dia. Nah, nak beza kan ni? Baca Fatihah tu rukun. Syarat sah Fatihah tu. Ni syarat sah ijab qabul. Ijab qabul tu rukun. Syarat sah ijab qabul tu lain. Baca Fatihah tu rukun. Syarat sah baca Fatihah tu apa? Pertama, kena cukup tasdid 14. Tu syarat ni. Nampak tak? Rokok tu rukun. Syarat sah rokok tu apa? Tomak ninah tu syarat. We beza molek. Ijab qabul tu rukun. Syarat pada ijab qabul tu. Syarat pada ijab qabul tu. Nampak lain? Rokok tu rukun. Tomak ninah tu syarat. Tu. Fatihah tu rukun. Tasdid 14 tasdid dalam itu syarat. Faham tak? Tu dia. Lepas tu tak boleh berubah makna. Dia banyak dia. Tak boleh berubah makna. Tak boleh an'amtu alaihim baca an'amta alaihim baca an'amtu alaihim. Ubah harakat tak boleh. Boleh. 14 tasdid dalam Fatihah tu mesti kena cukup. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kita tambah. Tak boleh kau. Tu syarat ni. Syarat sah Fatihah. Fatihah tu rukun. Ada nak tanya? Apa muskil masalah ni? Jual mu'attah ni. Itulah. Buat kesimpulan sekali lagi dah. Buat kesimpulan sekali lagi. Jadi harus kita nak taklid atas ikhtar Imam Nawawi, Imam Bawawi, Imam Mutawalli ni. Kena taklid lah. Lepas tu selagi syarat dia benda hak kecil-kecil. Tu. Setengah ulama yang lain pula mengatakan harus. Mana sah jual beli secara mu'attah. Jual beli, beri duit, beri barang, tidak ada cakap apa-apa. Atau dengan bahasa kita, beri unjuk gitu, unjuk-unjuk. Main muala aku ala gitu lah. Muala duit aku ala barang. Muala duit ala barang. Tak ada dah. Jual, beli, tak ada. Setengah ulama mengatakan harus. Kait syarat. Syarat dia apa? Jika pada barang yang kecil-kecil saja seperti daging, ikan, roti dan sebagainya. Tengok barang kecil-kecil. Mana fayurja'u ilal urfi. Kembali pada uruh. Uruh kita tengok benda apa. Hak panggil nilai kecil-kecil je. Mana kalau nilai macam tadi RM10 sampai RM50,
Uruh kita ni tak besar dah, tak apa. Tapi kalau naik sampai 100, uruh kita besar, tu tak dapat tidak. Waktu kena ijab qabul lah. Kena akad lah. Aku beli, aku jual. Itu. Kalau tak pelik lah. Tak pelik tak payah akad. Tak pelik tak payah. Offshore pun. Offshore pun. Tak besar pun, itulah sekat tu je lah. Mana kalau pilihan pun kita nak meraih kot. Mana syarat dia besar tak besar. Kena akad tu. Ni mana jual mu'attah ni pada barang kecil-kecil je. Kalau besar tak besar kot lah. Mana kena akad jual beli. Kalau offshore kita buat akad, kita taklid. Ada kena. Lepas tu yang Malik tak tanya tu tak? Pasal tak sah. Kenapa kamu tak sah kalau besar? Yang tu ramai jual ni tak sah. Memang. Beli kereta besar-besar. Memang dah. Sebab tu suruh ngaji dulu. Kalau taklid pun tak sah. Pasal dia besar. Mana? Kalau taklid dengan imam. Tak sah. Tak sah. Barang besar mana besar. Memang rasa. Tak sah. Kecil-kecil saja. Barang kecil-kecil saja. Mana ada orang akad jual ni, dia besar-besar tak ada. Orang tu dosa diri ada tak mengaji. Ada. Tak tahu maaf tak? Maaf tak maaf? Dia barang besar macam kalau kereta rumah beri gerang tu orang tak ada. Memang lah. Waktu dia wajib kita belajar dulu. Macam rumah kita tu. Bayar tahu-tahu tak. Aku beli rumah ni rasa banyak bayar. Kan agak-agak. Kan nak nampak tu kan? Tengok. Terang tu. Tu dalam kitab tu. Setengah mengatakan tidak sah jual beli tu. Tak sah. Lepas tu kita nak taklid pun sekarang ni ulama kata, setengah ulama kata sah Imam Nawawi. Tapi setengah ulama ulama kata jual beli mu'attah tu seperti jual roti, daging, ikan tu ya. Boleh jual mu'attah. Mana benda hak kata kecil-kecil. Tu. Kembali pada huruf. Bila hak bilang besar tak boleh. Bilang besar tak dapat tidak kena akad juga. Contoh macam tadi kalau orang kafir tau. Kita beli rumah dia. Dia cakap aku belilah rumah ni dengan harga sekian-sekian. Dia senyap. Jadi sebelah pihak ni dah sah dah. Dia aku dah. Tak apalah kita tahu dah kita akad dah. Waktu tu pulang pada dia dah kita alik kita selesai dah. Masalah alik kita tak ada dua-dua pihak masalah. Kita ada dah dia senyap tu. Tak apalah alik dia tu. Sah sah jual beli tu. Sah lah maknanya. Nampak tak? Ini masalahnya main unjuk-unjuk ni. Dua-dua pihak senyap. Kalau alik orang kafir tu tak ada masalah lah muka dia orang kafir. Dia tak tahu kita alik kita ni. Lepas tu kena faham pula masalah orang kafir. Dia tak ada halal haram. Dia tak ada taklif alik dia. Faham tak? Dia agak pun dia jual beli. Kita tak jual beli agak. Faham tak? Sekarang ni hak taklif. Taklif kata gini, taklif ni tengok. Yang demikian elok dan sajalah kita bertaklid dengan kau ini supaya tidak kena dosa. Orang kafir kena dosa tak? Kena. Tapi dia tak cara hak tu. Kita ni hak nak cara dosa ni. Pahala kita ni. Cara dia, cara kita ni. Sebab tu bila kita beli jual beli tu kita nak ada akad. Faham tak? Supaya apa? Supaya tidak kena dosa. Sebab apa? Makan harta batil. Lepas tu alik dia. Tak tahu cara alik dia tu. Faham tak? Jadi kalaulah kita ni nak cermak lagi, nak wamak lagi, kita ajar dia. Ajar. Ini Islam ini macam. Tu betul. Betul. Islam ini macam. Lepas tu kita duk buat kelah. Kita duk buat apa? Kita duk buat apa lah ni? Ada dipanggil apa? Dia panggil non-Muslim punya apa? Lapah dia panggil apa? Ada lah. Suruh dia masuk non-Muslim punya ni je. Ajar tak? Ajar Islam tak ke dia?
Suruh masuk ikut. Hak amalan Islam, hak boleh kita ajar, boleh dia sah dia buat amal, tak ajar. Hak muamalah apa? Kan ada dalam PAH ada kan? Ting hak tu. Hak India, ada ting India, Cina, non-Muslim. Penyokong PAH non-Muslim. Suruh masuk saja, kita tak ajar. Syariat Islam ke dia, hak mana kita nak buat amalan dia jual beli. Akad jual beli. Tak ajar dia, molek. Dah molek. Ustaz, barang kosong, Ustaz tak boleh Ustaz? Barang kosong. Boleh? Pelang buruk dalam. Boleh? Boleh? Sah? Dengan syarat kita koyak. Koyak. Kalau kita jual kopi di buruk. Koyak buruk. Buruk ada kat buruk ada sana. Boleh. Koyak buruk. Boleh. Dia masalahnya jual kita tak koyak. Benda buruk tak koyak tu. Dia panggil jual tipu. Jual tipu. Tu dia panggil orang jual tipu. Koyak pelang. Biasa. Dia macam isu ni lah. Isu sehari dua jual CB. Jual CB. Jual CB sah tak sah? CB tak sah. Berapa tak sah? Dah kita dah tahu barang dia. Berapa tak tahu? Dia tak ada koyak ke? Ni koyak. Lepas tu dia jual barang tu tak manfaat ke? Kita nak. Tak? Jual cabutan bertuah. Dia panggil jual CB. Istilah CB dah. Cabutan bertuah. Dia jual, saya ambil promote cabutan bertuah. Tengah-tengah dia sebut jual beli. Jual beli. Dia jual barang. Dia buat combo 100 setengah. Faham tak? Barang ada manfaat. Barang tak menyalahi syariat. Dia pun tak ada paksa kita beli. Faham tak? Sah tak? Barang tu bukan lagi macam judi lah. Judi kat mana jual beli? Judi ni tak ada benda apa jual beli, taruh benda apa judi, nombor. Tak ada manfaat. Ingat wisel dulu jual beli apa tu? Beli benda apa? Beli ikan lah tu lah. Beli masa bila kena ngai dulu. Beli benda apa? Kau ni terang-terang dah ada barang dah. Mu ambil barang aku ambil duitmu terang-terang. Hak ni beli apa je ngai ikan? Main apa? Dapat tak dapat tak tahu lagi. Beli benda apa? Larilah ikan duduk atas darat apa pasar tu. Waktu baru beli. Ni ikan duduk dalam tu, tak tahu ikan benda apa lagi. Dah leh korang. Tahu tak? Agak apa? Tahu tak? Betul. Ada tanya ikan naik, boleh tak kan dia tu. Balik goreng. Ikan duduk dalam sungai lagi tak tahu mana. Nak jual mana? Dia kena tengok dulu. Syarat dia, sah tengok, tahu. Kena takyin. Kalau pasar tu iyalah jual beli semua ikan tak ada agak dalam baku dah. Tak apalah, ni ikan duduk dalam kolam lagi nak jual beli ke mana? Itulah judi. Banyak. Judi kalau dapat lah. Tak, dia jual beli. Jadi kalau haram pun, dia haram bukan jual beli. Bukan pada zat jual beli tak sah. Dia haram bisa babi wai, haram sebab lain. Satu, haram kita ni pergi beli kita ni. Orang jual dia tak wajib tahu niat kita nak benda apa. Oh, letih lah kalau gitu. Kita nak jual kena tahu kau niat orang. Tak. Tidak ada taklif atas kita mesti kena tahu niat orang ni. Dia niat semata-mata nak beli, nak menang, nak cabut tahu tu. Oh, tak wajib. Cuma ni kalau ada kerana. Ada kerana orang ni beli kita tahu. Macam orang kafir, dia beli senjata. Macam Israel beli senjata, tentu dia nak perang, nak bunuh orang Islam. Haram kita jual senjata ke dia. Sebab memang ada kerana dah. Dia ni beli senjata nak bunuh orang Islam. Haram jual ke dia. Tapi jual beli sah. Ataupun orang ni dia beli benda apa? Dia beli berah, beli nak tu. Wapel. Buat tapel lain. Dia nak buat teruk, nak perang buat teruk mabuk. Kerana seperti orang beli anggur nak buat arak. Tu tak boleh jual ke dia. Haram kita jual dia. Tapi kalau jual sah, tapi haram jual. Okey. Jadi kalau kita tahu kerana itulah kan tak tahu niat dia. Tapi memang ramai apa. Banyak orang berui kopi gambar. Berui ni dia beli semata-mata nak cabut tamu tua. Dia tak makan kopi tu. Kadang-kadang habis ngajar tak, ustaz kopi yang beli dengan ni. Sekeri tu saja nak beli kopi nak ni. Dia makan tak.
Dia beli-beli tu mata nak cabut tahun tua. Maknanya tu ambil masuk dalam orang yang sapik, orang yang bodoh, membazir harta, ifrah, membuang-buang harta. Faham tak? Beli sah tapi haram sebab dia israf. Dia melampau israf. Kulu washrabu wala tusrifu. Orang tak sebut makan minum jangan melampau. Ni melampau dah. Faham tak? Jual beli sah tapi haram sebab membuang-buang harta. Dia tak berhajat keperluan pada barang tu tapi beli juga. Kan? Tapi dia teka lah. Tak apa, adakah dapat pahala lain mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan. Tapi kalau ada tak, dia terpaksa bui. Kalau tak bui jadi bazir. Paksa beli bukan nak makan. Okey, itu pada side orang beli. Pada side orang jual pula. Mana? Sekiranya kalau dia buat naik barang, harga barang, jadi orang jadi payah, jadi sepit. Harga murah jadi mahal. Waktu dia panggil wahwa tadi, itu memberati, jadi menyusahkan orang. Kalau barang telik pula pecah. Kalau barang tu tak umul hajah, barang tu menjadi umum keperluan. Seperti mana? Minyak berah. Keperluan hajat tak? Keperluan umum tak? Keperluan umum. Kalau mahal jadi payah tak? Payah. Berah baru ni murah 20 riyal, ni 40 berasa susah tak? Dia naik jadi payah. Tapi kalau barang tu tidak umum hajat, maknanya kalau tak ada pun tak apa. Seperti mana contoh? Seperti baju, pakaian baju kita. Baju banyak sangat pak kita. Kalau banjir jadi susah ni, Allah tamu baju. Oh tak? Tak perlu sangat lah. Dijual mahal barang tu tak apa. Lepas tu harus. Tapi kalau barang tu jadi keperluan hajat, kalau dibuat naik mahal jadi payah orang. Berah minyak tu pun ni lah. Minyak